Hai, have a nice day. Hari ni selesai satu site measurement di Jalan Kebun Shah Alam lah. So ini adalah ukuran untuk pemasangan sebelum puasa dan juga semasa puasa lah. Okay. Jadi untuk kitchen kali ni, owner buat concrete tabletop. Jadi dia punya concrete tabletop sangat cantik. Okay. So kalau anda yang nak buat concrete tabletop, anda boleh jadikan ini salah satu contoh idea untuk anda buat design anda punya concrete tabletop. Jadi untuk kitchen kali ni, kedudukan sinki dekat sini. Sini dah pemasak dia. Dekat atas akan ada dia punya area untuk cooker hood. Dekat dalam area range hood ni akan ada stock core lah. Okay. Kemudian dekat sini akan ada satu plug point untuk cooker hood. Dan dia punya console akan berada dekat sebelah sana. Okay. Dan untuk bahagian kabinet ni, kita akan buat full height sampai ke ceiling. Dan kat sana pun owner dah siap dengan buat flooring untuk ducting hose dia lah. So untuk kitchen kali ni, kita akan masuk untuk pemasangan sebelum Hari Raya ataupun mungkin semasa puasa lah. Okay. Jadi untuk anda yang sedang renovation dan anda nak buat kitchen cabinet, anda kena consider untuk gunakan materi aluminium. Jadi ingat, untuk dapatkan kitchen cabinet aluminium, anda boleh contact saja. Itu saja daripada saya. Have a great day. Bye.